Dalam banyak-banyak resepi apam pisang, yang ni paling senang. Sukat guna cawan dan guna blender. Hasilnya, warna cantik menarik, wangi, lembut, gebu gebas. Caranya, dalam blender masukkan 3 biji telur, 1 cawan minyak masak, 1 cawan gula pasir, 1 sudu kecil esen vanila. Blend hingga gula hancur. Bahan dah tercampur, masukkan 1,5 cawan pisang emas yang telah dilenyek kasar, diikuti 1 sudu kecil perahan limau nipis. Kisar sekejap je supaya pisang tercampur dengan bahan lain dan taklah kering halus. Dalam bekas berasingan, ayak 2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, 2 sudu kecil soda bikarbonat. Selesai ayak, gaulkan dengan bahan yang telah di-blend tadi, kacau sampai sebati dan ketepikan. Panaskan air untuk mengukus apam. Sementara menunggu air mendidih, isikan adunan ke dalam acuan. Saya guna paper cup yang dilapik dengan cawan aluminium. Masukkan 3/4 adunan ke dalam paper cup, bagi ruang untuk apam kembang. Dah selesai, air pun dah mendidih, kukus apam selama 20 minit. Masa dah cukup, tutup api dan sejukkan. Siap!